Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan orang hebatlah dalam industri muzik tanah air kita. Dan kita pula baru sama-sama buat show, Alhamdulillah, dengan Abang Herman Tino. Okey bang, sepanjang kita show semalam kan, kita bersama-sama. Banyak yang abang kongsikan tentang perjalanan abang sebagai seorang seni. Bila Sarah menyanyi lagu keroncong, lagu-lagu klasik dan sebagainya, abang sangat sangat mengangkat. Maksudnya abang suka generasi kini masih lagi berpijak dalam lagu-lagu klasik untuk sebagai satu penghargaan. Menerusi penceritaan abang, menerusi tentang apa pencapaian abang sehingga sekarang lah sebenarnya. Apa yang abang boleh kongsikan? Abang pernah cakap tentang sebagai seorang penyanyi perlu ada pembinaan. Cukup saya cakap nyanyian itu indah, tapi belum tentu penyanyinya mengalami mimpi-mimpi yang indah. Paham? Perjalanan jauh memang susah untuk nak jadi terkenal tu. Abang pernah kongsikan, abang masih lagi mencari penyanyi yang boleh ada satu spark, yang boleh jual, maksudnya dalam jangka masa yang lama, bukannya one off. Peradaban itu adalah manual, bukannya otomatik. Masa satu ketika yang abang belum lagi dalam, yelah sebagai Herman Tino kan, mencari-cari langkah. Apa yang abang nak tawarkan kepada pendengar-pendengar pada ketika itu? Kalau kita tengok sebagai M. Nasir contohnya, sebagai seorang yang puitis, sebagai seorang yang menjual karya-karya yang kalau kita lihat kepada lirikalnya, ada lebih kepada pengkaryaan yang sangat tersirat, tetapi sangat meaningful sekiranya ianya dapat dikaji dengan sangat mendalam. Untuk abang sendiri, masa abang appear dalam industri muzik, apa yang abang nak sebenarnya tawarkan kepada pendengar? Sebenarnya atas nama penyanyi saya tak boleh mengubah keadaan negara ni, tak boleh. Saya cuma penyanyi, sikit pun tidak boleh mengubah landscape negara, kemasyarakatan, sosial. Yang ada si Herman Tino tu cuma nyanyian aja. Lepas tu seni katanya begini. Sebenarnya dalam hati kecil abang ni, kalau boleh tu bila dah dengar lagu tu adalah yang nak mengikut. Jarang orang yang boleh mengikut, mendengar je untuk mengubah diri because of my song. Itu susah. Tapi harapan saya sebagai seorang penyanyi kan, manusia biasa, saya berhak meradapkan yang bagus lewat nyanyian saya supaya saya tak berdosa sangat. Kurang-kurangnya kalau seni kata tu bagus, kurang sikit dosa Herman Tino. Akhir katalah, saya sebagai generasi muda melihat dan mendengar lagu-lagu abang, saya dapat merasakan kembali saya pada zaman abang berkarya dulu kan. So, apa yang abang boleh kongsikan tips kepada saya dan juga amateur singer yang lain, bagaimana untuk mendapatkan satu karakteristik yang cantik untuk dibentangkan kepada pendengar? Atas nama penyanyi,